Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana cara nak buat e-invoice. Tapi kita buat pengujian ya. Kita guna portal My Invoice version percubaan. Jadi kita tak perlu tergesa-gesa nak terus buat salah. Kita cuba dulu. Kita buat dulu di bahagian My Portal pengujian ni. Lepas tu baru kita buat yang sebenar. So, saya akan ajar guna My Portal pengujian. Okay, let's go. Kita start daripada pendaftaran pengguna. Okay, anda masuk dulu website hasil.gov.my. Cari dekat situ perkhidmatan dan ambil e-invoice-nya. Saya cadangkan anda baca garis panduan, soalan lazim yang di-provide yang disediakan dalam website tersebut. Okay. Lepas ni kita pergi kepada, kita tengok ya, bila kita punya syarikat diwajibkan ya menggunakan e-invoice. Boleh tengok dekat sini ya. Okey, bila kita diwajibkan, mana satu perniagaan kita? Adakah kita pendapatan lebih daripada RM500,000 ataupun kurang? Bila pelaksanaan itu diwajibkan kepada perniagaan kita? Sebelum tu saya nak ingatkan, jika anda confused, anda boleh pergi video kat bawah tu, video penggunaan. Dan berhasil ada keluarkan juga video-video untuk anda tengok dan lihat dan faham ya. Tapi hari ni saya nak ajak anda guna portal pengujian ya. Klik dekat sana portal My Invoice. Lepas tu tengok dekat sana ada mengenai My Invoice ya. Tengok dekat sana. Boleh scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Nampak dekat sana ada pre-port of My Invoice. Dekat sinilah pengujian ya, kita boleh buat invoice, cuba gunakan portal ni supaya kita boleh senang dan biasa. Kita naik atas, kita tekan dekat pre-port tadi. Yang kat bawah ni yang betul ya, yang kat atas ni pengujian. So kita tekan dekat pengujian dekat situ. Sambil tu kita boleh baca ya, kita tengok dekat situ wakil majikan kena masuk kali pertama dekat portal My Tax. Lepas tu barulah kita dapat PIN, baru kita boleh jadi wakil majikan. Okey, dekat sini saya akan buat untuk kali pertama, saya akan rekodkan, jadi kita semua boleh tengok dan belajar ya. Okey, let's go. Okey, nampak bila anda klik saja, dia akan terus pergi tulis kat situ penafian laman ini adalah untuk tujuan pengujian sahaja. Ya. Lepas tu pergi pilih IC anda, lepas tu masukkan nombor IC anda. Okey, memang ini untuk tujuan testing only. Okey, nampak dekat situ. Okay, sistem akan minta sijil digital seperti My Invoice. So, anda tekan je button tu. Tekan button tu, dia akan hantar dekat email. Tekan just ya. Lepas tu anda akan nampak email anda, nombor IC anda, dan dia kata dia hantar kat sana. Tekan hantar je. Tekan hantar. Lepas tu dia kata berjaya. Lepas tu anda kena tengok email anda. Okay, let's go. Pergi dekat kita punya email. Buka kita punya email yang berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, akan terima My Invoice Portal Testing. Buka. PIN bagi masuk kali pertama pengujian portal My Invoice. Okey. Makluman pengaktifan PIN bagi log masuk kali pertama, persekitaran penggunaan portal, penjanaan siri digital anda, pengarah nama kita, lepas tu pautan pengaktifan. Tekan dekat sini. Okey, dekat sini bermulalah kita nak letak macam-macam information. Jom kita start. Okey. Step 1. ID. Tak nombor anda. New ID. Okay, submit. Okay, step seterusnya basic information. Tengok ni. Password security. Security, soalan-soalan ni lah kan yang anda nak jawab ni. Okey, tulis
password apa yang anda nak buat. Okey. Kalau boleh tulislah, senang supaya anda ingat ya. Baca terms and condition ni. Okay. Agree and then submit. Okay. Digital certificate generate successful, berjaya. Please logging to MyTax using the password that have been created. Okay. Tekan OK. Kita boleh pergi login kepada MyTax. Okay. Pergi dekat sini, nampak tak perkataan ni? Pre-port. Ya. Ini untuk pengujian sahaja. Okay, ID type. Okay, tulis IC anda. Okay, submit. Submit. Okay. Betul tak paste anda? Enter password. Okay, masuk dekat sini. Tekan masuk. Okay, nampak? Welcome to MyTax. Sekarang anda ada dekat tax. So, anda individual. Okay. Individual. Okay. Apa anda boleh buat kat sini? My invoice, pre-port. Pergi ke atas ni, tekan my invoice, ambil pre-port. Okay, tekan dekat situ. Dia akan bawa kita ke page yang sepatutnya. Okay. Okay, kat sini I tengok ada terms and condition. Ya. Taxpayer profile, user profile and confirmation. Kalau tak tahu bahasa English, tukar je lah bahasa Melayu. Syarat. Okay, syarat dekat sini dia dah beritahu. Semua ada dekat sini, boleh baca. Saya terima syarat ni. Lepas tu teruskan. Teruskan. Okay, nampak dekat sini dah masuk yang kedua. Profil pembayar cukai. Kat sini tulislah, selalunya kalau anda dah ada company, dia akan pre-isi. Dah siap isi kan. Kat sini apa yang patutnya ada. Okey, apa yang saya paparkan di sini ialah untuk perniagaan sesuai untuk saya ya. Untuk perniagaan anda mungkin berbeza. Contoh dekat sini ya, MSIC code, itu jenis perniagaan anda buat perkhidmatan ke, perkilangan ke apa ke, anda boleh cek ya dekat laman web yang saya bagi tahu kat sini. Dekat Lembaga Hasil dan Negeri, dia akan bagi tahu anda apa, dekat mana nak cari anda punya MISC code ya. Okey. Lepas tu anda tengok dekat situ ada CJP. CJP tu untuk perniagaan yang mempunyai cukai, jualan dan perkhidmatan. Ya, dia kena letak nombor kod dia punya CJP dekat situ. Okey. Sama juga dengan yang bahagian pelancongan tu, jika anda terlibat dengan pelancongan, anda letak. Kalau tak ada, anda boleh letak NA, not available ya. Available, not available. Okey. Negara Malaysia. Kuala Lumpur. Okey. Okey, letakkan anda punya alamat. Tiran, status aktif. No. Okey, tekan simpan. Okey, lepas tu kat ini nama, semasa email. Simpan. Siap profil pengguna. Sekarang anda pergi kepada pengesahan. Nampak? Pengesahan. Okey. Bayaran. Nampak tak nombor kat sini berjaya didaftarkan. Telah berjaya berdaftar dan patuh pada
pembayar cukai profil baru. Okey, so kalau kita dah siap, kita tekan pengesahan. Selesai ni, 4 ni pengesahan. Okey, selesai. Tu portal dia. Okey, sekarang dah nampak ini adalah invoice portal anda. Nama anda, invoice portal anda. Home tak ada apa-apa. Dashboard, tengok. Dokumen submit, dokumen receive tak ada. Okey, new document pun tak ada. Dah tak buat lagi. So anda boleh cuba dekat sini. Macam mana nak buat invoice. Okay, anda buat invoice dekat sini je. Nanti saya tunjukkan anda cara detail macam mana nak buat invoice. Boleh tengok video saya berikutnya part 2. Ya, tengok dalam description ada saya bagi link untuk part 2. Okay, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.